Wih, siap ada lambang UMNO ni. Ni masuk calon tuan. Soalan banyak keberkahan ini khasnya banyak fahaman dan tafsiran yang mengelirukan serta tidak langsung telah memecah belahkan umat. Yang paling penting ialah akidah dan prinsip Islam tidak bertentangan. Apa dia? Tuan-tuan, saya dengar ada tuan-tuan duk belajar kuliah ni, tuan-tuan ada pergi tumbuk siapa-siapa? Ha? Balik tengok tu imam tak buat cara ni, tabuh tu imam, buat curi kasut dia. Bawa balik mikrofon dah. Please lah Jais, kan? Please lah. Bagi tahulah mana yang berbalah tu. Kat mana yang kata bergaduh tu. Kau jangan create benda yang tak ada. Saya tengok yang bergaduh dalam siasah. Sorry to say, yang manusia bergaduh dalam politik. Yang semayang dua imam semua dalam politik. Tak ada orang sunnah kau pergi kunci pintu masjid, curi kasut tu imam, ambil buku-buku Yasin di masjid semua. Siapa ni yang keluar dalam surat khabar kata orang kuat, orang bila percaya sunnah ni haram orang baca Yasin? Tak ada siapa kata orang haram. Yasin satu surah daripada Al-Quran. Tak ada siapa kata Yasin haram. Ini semua kau jangan mereka benda-benda yang bukan-bukan. Cuma kami ni malas lah nak saman-menyaman manusia ni, kan. Oleh kerana kita tahu ini dakwah, dan memang dakwah ni adalah orang kaki kelentong duk. Nabi pun orang kata benda ni tak buat. Tak ada siapa. Kalau tu imam di depan baca kunut, ada makmum. Saya ingat orang sunnah apa ada yang angkat, ada yang tak angkat. Kau tak angkat, awak tu imam teka-teka pasal apa? Ada 3 orang tak angkat. Please lah. Kalau kita jumut, kita janganlah kacau orang lain. Dunia ni you tak boleh halang. You nak halang pergi ceramah masjid-masjid, buat konon kempen ni, pemahaman sunnah apa semua. Aku tengok ada 13 orang je pergi. Dunia internet apa? Kena halang apa? Satu-satu ceramah yang kita ceramah di sini didengar oleh ratus ribu manusia di Malaysia ni. Please lah, manusia, biarlah orang berfikir. Ini berpecahan masyarakat kita berpecah. Apa pecahnya? Sebab orang tepi saya semasa nak sembahyang tak usolli. Habis berselerak makmum, sembahyang tak dapat dijalankan. Kenapa? Ada salah seorang makmum tak usolli. Come on lah, benda jangan stupid sangat lah. Kena malas layam benda macam ni, kan tuan-tuan. Saya malas patut saya tak mau layam dah ni. Biar pi lah bubuh dalam kuih kat buang bulan laut. Ha? Sinar harian. Ada satu ustaz yang memfitnah. Nama dia Al-Khalil apa? Ustaz dapat pastikan siapa dia? Itu saya tak tahu ni makhluk ni daripada mana. Tapi saya tak tahu sinar harian ni, masalah ni tak ada di Perlis sinar harian ni. Negeri terpencil tuan, kuno hujung no. Kan. Kan. Tak apa. Di Perlis kita tak ada benda tu. Saya nak ceritanya, dia masuk saya tahu benda tu. Tonton baca jawapan saya. Saya tulis sinar harian sebenarnya tidak suka benda tu keluar. Dia tak sangka benda tu keluar kerana wartawan yang keluarkan. Tapi sinar harian ni bukan saya nak bela, saya tak ada kawan-kawan kita juga orang sinar harian ni. Orang ahli yang duk main mengaji sini juga, bos-bos dia semua. Tapi benda tu dah terkeluar. Dan dia orang hubungi saya dan saya telah hantar satu artikel. Tuan-tuan tengok artikel tajuknya, jangan mudah menuduh orang Wahabi. Tuan-tuan baca artikel tu. Sebab saya cadang kalau tuan-tuan ni yang duit terlebih banyak ni, saya nak bagi artikel tu tuan-tuan cetak, buat booklet kecil, tuan-tuan dah buat tu berapa puluh ribu pun buat lah, kan. Jadi benda tu kita jawab simple, segi logik. Itu dia ni kata ni geng-geng yang dianggap sunnah ni nak bunuh orang, nak bom orang, nak pertumpahkan darah. Astaghfirullahalazim. Dia yang apa? Ahbash yang membunuh orang sana, membunuh orang sini di negeri dia. Tiba-tiba mereka kata siapa dia lepas belajar sunnah ni balik-balik tengok kereta orang cala, tengok rumah orang baling batu. Please lah, tak ada benda ni. Bahkan kami ajar paling cool, banyak benda kami ajar paling tenang. Tuan-tuan dia orang ni tapi bukan
layan sangat pun tak patut. Dia seorang dua tu je nak menjeritnya. Kemana pun hak duk cakap dia tu ya. Orang ketika orang duk kalut tusan Malaysia, masalah negara, isu siasat apa, dia cakap benda ni. Lepas tu dia kata, mereka ni suka timbulkan benda remeh-temeh. Siapa yang remeh-temeh? Hang remeh-temeh, kami remeh-temeh. Kami sudah cakap benda di peringkat yang besar. Duk cerita orang tak tahlil. Nak tahlil apa? Kata tak ada siapa mati. Tuan-tuan, tahlil ni kita kata la ilaha illallah kan. Betul? Kami kata la ilaha illallah. Bahkan kami ceramah tuntutan la ilaha illallah, makna la ilaha illallah. Takkan tak tahlil. Tapi kalau buat masuk nasi tadi kami tak buat lah yang tu kan. Kami tahlil lillahi ta'ala, tak ada lah. Nasi. Tahlil tu ada gear tu yang tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia dekat nasi, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gear sampai gear akhir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh saya nasi ni. Tuan-tuan 2-3 orang ni saya pening dengan depan ni, baik-baik ada bang.